Pekebun-pekebun kecil berpotensi mendapatkan hasil buah tandan segar yang bermutu tinggi secara langsung dapat meningkatkan kadar perahan minyak. Justru, pendapatan golongan ini turut meningkat. Kaedahnya hanya percuma, hasilnya lumayan. Ini rahsianya. Program Tunjuk Ajar dan Nasihat Sawit atau singkatannya TUNAS yang dikelola oleh Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB memberi manfaat kepada pekebun-pekebun kecil di seluruh negara. Peranan pegawai TUNAS kita ni ialah untuk memperkenalkan MSPO dan memperkenalkan keperluan kemampanan industri sawit kepada pekebun kecil, dan kita memperkenalkan keseluruhan konsep kemampanan dan juga mengapa pentingnya kita mempunyai persijil MSPO. Dan untuk tujuan itu kita sebenarnya melatih pekebun kecil ini dari segi persediaan untuk mereka diaudit bagi mendapatkan persijil MSPO. Tidak hanya membantu para pekebun dalam menyelesaikan masalah tanaman yang dihadapi golongan berkenaan, malah turut membantu meningkatkan pengetahuan para pekebun. Bagi memperkasakan lagi program Pusat Tunas di Bau Sarawak, pelbagai inisiatif baru yang diperkenalkan kepada pekebun kecil, antaranya dengan penubuhan kelompok minyak sawit mampan atau lebih dikenali sebagai SPOK. Kita memberi mereka latihan dari segi pengetahuan dan juga penyediaan dokumen supaya bila mereka diaudit oleh pihak auditor, mereka sebenarnya bersedia dan semua keperluan untuk pengauditan juga telah disediakan. Di samping itu, pegawai TUNAS juga akan memastikan selepas mereka ini dipersijilkan, kita juga memastikan mereka ini dibekalkan dengan peralatan perlindungan diri dan sebagainya supaya mereka dapat terus mengamalkan amalan kemampanan setelah mereka dipersijilkan. MPOB menerusi pegawai tunasnya turut memberi galakan serta mengajar pekebun kecil untuk mendapatkan pensijilan minyak sawit mampan Malaysia atau MSPO, di mana ia akan memberi manfaat kepada lebih 400,000 pekebun kecil, terutamanya kira-kira 258,000 pekebun kecil sawit bersendirian. Bila mana kita melatih pekebun kecil ataupun menekankan kemampanan, kita tidak hanya mementingkan keuntungan. Dalam masa kita meneruskan atau mendapat keuntungan daripada industri sawit, kita juga memastikan bahawa penanam sawit yang terlibat juga memastikan amalan mereka adalah amalan mampan, di mana cara contohnya bila mereka selepas menggunakan racun dan sebagainya, mereka akan tidak membuang secara merata-rata, mungkin buang dalam sungai. Bila dibuang sungai, dia akan menyebabkan kematian ikan, atau mungkin manusia yang menggunakan air sungai akan dicemar dengan racun dan sebagainya. Bagi mendapatkan khidmat bantuan tunas dari pegawai-pegawai MPOB bukanlah perkara yang sukar. Pekebun-pekebun kecil hanya perlu ke pejabat MPOB berdekatan dan menyatakan masalah yang dihadapi. TUNAS sentiasa bersedia menyalurkan bantuan kepada anda pekebun kecil. Dapatkan nasihat dan tunjuk ajar dari mereka untuk mengamalkan amalan pertanian yang baik.